Zizan, you seorang perfectionist ke? Agak Boleh nampak. Ya, agak. sebab I pun sama macam tu. Actually dia ego, tapi the other reason is sebab I rasa I sendiri for myself Metafizik you nombor berapa? Metafizik? Apa tu? Tak tahu. Metafizik I nombor apa? 8? Nombor 8. Macam mana you kira? Macam mana you tahu metafizik tu apa? You nombor 8. Macam mana you tahu you punya metafizik? Apa calculation dia? Okay, sekejap I kira. Tapi I memang sangat self-critical lah. So for me, kalau I buat something, sebab I sayang sangat dengan kerja ayat saya, kalau dia tak sampai dekat level yang I imagine I boleh, I akan macam duduk kemurungan seminggu kat dalam rumah, macam kenapa I tak buat ni instead, kenapa I tak cukup. And it's kalau I sendiri rasa I dah cuba yang terbaik, walaupun benda tu sucks, I okay, sebab itu terbaik yang I boleh buat. Betul. Tapi kalau I buat something and dia tak sampai tahap di mana I rasa I boleh sampai, I akan rasa sangat-sangat frustrated dengan diri sendiri. Sama juga dengan I lebih kurang orang macam tu.